Ini suatu tambih pula. Tak kalau kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin. Seperti yang telah tersebut dulu itu, maka sayugianya semolek-moleknya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihan berkahwin. Jadi kita ngaji lepas dah tu deroyak tangluk sebab kahwin. Bila kahwin ni kena beringat gapo, kena gotu dosa tu dosa ni. Tu benda tak comel dalam nikah kahwin. Bila habis dah moleknya kita mari ngaji tahu pula kelebihan berkahwin pula. Sebab menikah kahwin ni nak yatak pedah dia gapo, kemolek ke dia gapo, kebaik ke dia gapo. Tu noyak. Maka adalah pedah berkahwin itu 5 perkara. Ni apa panggil pedah daripada belaki bini berkahwin. Ada 5 perkara ulama kata. Pertama, hak mula-mula pedah sebab nikah. Dapat anak. Ni hak pedah ni. Dapat anak, boleh anak. Kau tak bini gitu nak ambil anak mana? Ada anak koci. Anak kucing. Tu. Anak kita tak ada lah. Bini ni dapat anak. Iaitulah asal kelebihan yang ditutup akan berkahwin. Hak ni hak asal sekali ni. Asal menikah kahwin ni Tuhan suruh menikah ni nak melahirkan zuriat. Nak melahirkan anak cucu. Benih. Nak melahirkan benih. Yang ada di dalam diri kita ni air mani. Hak tino pun ada air mani. Hak jatah pun ada air mani. Tapi kalau tak campur dua tu, dia tak jadi anak. Tak jadi anak. Kalau tubik-tubik saja. Ya. Hak jatah pun tubik-tubik saja. Ya, tak ada pun. Dia kena campur dua tu. Apa panggil nasal. Tu nak benih kita. Itu maksud apa panggil yang ditutup akan berkahwin tu. Ditutup, disuruh nikah kahwin nak tu. Nak melahirkan anak. Nak wi ada zuriat. Apa panggil nak wi ada baka. Tu. Kerana maksud dengan berkahwin itu, maksud dia, tujuan dia menghasilkan anak. Nak wi boleh anak supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Tak siwi dunia ni tak ada orang. Nak wi penuh dengan orang-orang. Kalau tak lihat anak, tak bini, gak mati, gak habis. Kau tak ada. Ni dak. Kak bini banyak ni, gak Allah. Dia mau kata, ya seri. Nak buat gena puluk. Siapa ni? Malah tengok anak bulan tu, ada lagi puluk. Ambo duk berasa dah sikit lagi. Siapa bulan Ramadan berpuluk juga. Tak beradu. Dah. Ambo duk berasa dah sikit lagi orang buat puluk bulan Ramadan. Tapi bila nak jadi tak tahu. Ambo duk berasa duk mikir apa kau tu. Kerana puluk banyak lajak. Nikah kahwin ni. Kau dekat puluk ni kau banyak. Ya betin nah. Malah tengok nak bulan tu 18. Nayuk tu tak ada lagi, tak kuasa. Pergi kat 5 hari ni. Gelak dengan jalan. Sikit lagi dia buat bulan puasa pula. Bulan puasa sebulan dia buat puluk. Berti tak berti malam raya tu. Tu dia buat puluk juga. Geno buat puluk bulan puasa. Kereta orang yang kena padah pergi buka puasa situ belakang. Tu. Lepas tu cedek dah sejik kampung tu. Maya terawih dah. Sikit lagi boleh jadi lah.
Duk mikir hari ni, mikir jauh lagi. Orang masa lagi ke datang, kemajuan sikit lagi. Tak ada halangan ke apa, awak boleh menikah kahwin bulan puasa. Kerana bukan ada awak makan tengah hari dah. Tu. Semua lagi padah dia wikat siap dah. Lepas tu jawab marilah, nak mari dah. Nak mari apa orang? Dia tak tahidah siap dah. Ni soleh. Soleh yang mari dengan bini dia. Anak dia ni, buat dua hidayah dia ni. Cong. Dia mau kata habis. Sodak habis oleh hutan. Buat puluk. Tidak. Bol bahasa tu kata sabar kata. Sabar dah. Mari ke puluk. Bol dekat dengan nak baik ada 15 minit syak aku dah. Ai tebu, ai gapo, tua apa syak dah. Hidayah macam tu dah. Bol bunyi Allahu Akbar. Sadah. Kokak. Wih, penuh. Bos sudah tu ada hak klik. Mai tawah rumah kita tak leh kita. Orang ni kata kita main sini pun tak apa. Kokok sikit. Masuk jam ke apa ni. Boleh jadi sikit lagi ke jadi lagu tu. Akan jadi lagu tu. Orang hak kena padah tu, noyak tu buka puasa di rumah. Rumah apa? Pengating tu. Tu boleh jadi sikit lagi no ayat tu. Aku tu. Ni kata hari ni hari ni. Nak kawasan dia no lawing tu. Tu ya. Mah itulah saing yang tak pergi tak leh kawasan dia. Kena. Ya awak pula nikah nak ya. Tidak. Tidak ya. Tu. Tu sikit lagi dia nampak. Sabitnya serai tu. Allahu Akbar. Mari dulu mau duk kecek dengan seorang ayuk. Seorang soco. Dia kata, berkali 18 hari tu. 18. Kalau pergi semua 18. Tu dulu. Kata mu nak jadi soco sat. Nyepadah temu. Tu nak ayat tu pulut banyak tak banyak. Ya berat. Mbon tak ada pemadah je. Mari anak saudara mari nikah. Malah nak apa? Nak memadah. Kalau memadah padan berasak. Lembu 2 ekor. Mari. Lembu. Kalau padah buat kita pula kena meleh 2 ekor pula. Tu nak atas kemarin. Senyak-senyak tak ada royak apa. Tu pun ramai cekak dah. 2 ekor lembu dah. Lembu pegang sendiri. Ikut nak meleh. Tu nak ayatnya. Dah. Ni nak ayat tu tujuan kahwin ni. Hak mula hak asasnya. Nak kat anak. Nak kat anak. Nak kat anak. Sini nak ayat tu. Tujuan asasi ayat tu. Supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Tersiwi manusia tu lisuh. Nawi ada semua hak ni mati tua mati dah. Ada anak gati pula. Mati sore anak ada 3 orang. Mati sore anak ada 8. Kau banyak semata. Tu nak ayat tu. Dan yang dimakian itu muwafaqah dengan yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bila kita bini boleh anak, kena dengan hak Tuhan nak. Benda tu diredai. Tuhan kenalah. Tuhan kenalah. Bila kita bini dah boleh anak pula. Sabit tak boleh kita nak buat peracam keluarga. Kita nak makan ubat kum tak boleh. Faham tak? Pasal apa kita pakai ubat kum saat ni tu haram? Kerana ni Tuhan nak boleh anak kaca-kaca belaki. Bawa belaki lah ilaha illallah makan ubat kum pula dah. Gomong tekak sampai selai. Dia kata geno muyah gitu lalu. Asyik no makan ubat kum. Tua ni Allah sepoderai dah. Tekak-tekak kelak. Tapi tak boleh.
Hak bolehnya kita buat cari usaha wijaya tak apa. Jangan tak boleh. Kita nak apa? Nak kasih tak boleh. Nak taman tak boleh. Haram nak ayat tu. Dosa besar. Ha tu. Tak boleh. Pasal saat ni dia suruh lepas benih kita, lepas ni. Lepas tu babo nak lepas geno kita ni nak masuk 9 dah babo. Ha, pas nak buat geno, jarang boleh usaha jarang. Rebuh akan kayu. Ah, lo ni tak main lah, tidak kok gitulah. Setahun sorang. Dulu abang tak ikat abang. Takutnya mengakak. Tu nak ayat. Jarang boleh. Usaha jarang tak boleh. Kalau nak mak tak boleh langsung, tak boleh. Haram. Tak apa. Pisah jarang tak apa. Yang tak boleh langsung tu tak boleh haram. Jarang. Allah nak tu kita enggak aboi. Sebelah dah. Dan dia cari tu akar kayu. Sudah mau cari bukitnya terkubah jatuh ke gini tahu. Tak apa, jarang tak apa. Tapi kau banyak ni molek. Tu nak ayat Tuhan jaga belaka. Tuhan beri rezeki belaka. Tuhan marah dah orang zaman dulu Tuhan royak dah. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu. Faedah dapat anak tu apa nama pula? Iaitu kekal iyo. Yang ni kekal, yang ni semua mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati keduanya. Tu faedah pula boleh anak. Anak tu pula duk doa kepada ibu bapa setelah ibu bapa saat itu mati dalam kubur dah. Apa ni anak yang soleh? Nabi kata wa waladin solihin yad'ulah. Dapat anak yang soleh, anak soleh tu duk berdoa sentiasa mendoa kepada dua ibu bapa. Ibu bapa dia dalam kubur suka anak duk berdoa minta apa. Dulu dosa banyak mek dia mati. Dulu dosa banyak cik yang mati. Dah ni tak ada dah dosa cik dia. Nak kena anak dia kata semua, dia minta semua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bos sudah semaya pula kata pula Rabbighfirli wa liwalidayya. Tuhanku apalah dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Builah rahmat sebanyak-banyak kepada dua ibu bapaku. Kerana dia letih, duk mengasuh aku, duk peru aku. Tekah aku kecil-kecil dulu. Tu nak ayat tu. Bila anak dia minta lagu tu, ibu bapa dia dalam kubur, korek ni. Lama-lama tak ada dosa tu ibu bapa kita. Kalau duk susah dalam kubur, jadi seni dalam kubur. Sebab anak tolong. Ni kena ingat molek ni kita. Anak kita nak minta tolong. Sampai Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Soleh mana juru. Nabi suruh tengok anak yang juru. Solihah. Anak tino yang juru. Anak jatah yang juru. Anak laki, anak puai yang juru. Tu soleh, solihah. Apa yang juru? Ya ibadat tak tinggal semaya, tak tinggal puasa. Dia tak buat jahat. Lepas tu dia doa dua ibu bapa dia pula. Tu nak ayat tu. Bedah daripada boleh anak dah. Anak tu mendoakan kepada dua ibu bapa setelah dia mati. Iaitu dibilangkan ia daripada amalnya yang soleh. Dibilang kata amal yang soleh juga. Dia bernikah kahwin boleh anak. Tinggal anak. Supaya dengan amal soleh juga. Tu. Yang kekal kemudian daripada matinya. Jadi bila dia mati kekal benda tu. Mana anak dia tu ada lagi, duk doa lagi. Supaya tinggal anak amal yang soleh dah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya dengan Nabi kata dalam hadis dia. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Artinya, arti sabda Nabi, apabila mati seseorang anak Adam, yakni manusia kita ni,
Nas daya putuslah segala amalnya. Beradu habis amalan. Tak ada apa-apa pahala dah. Dan kita mati. Malaikat daripada 3 perkara jua. Malaikat ada 3 perkara ni kita mati dah pun duduk dalam kubur. Duduk siapa lagi. Pahala kita duduk berjalan lagi. Pertama sedekah yang diwakafkan. Sedekah yang diwakafkan. Wak sejik. Sejik tak ada apa dia. Wakaf duduk situ. Wak tadikah duduk situ. Wak balasah duduk situ. Beli tanah kubur duduk situ. Ha tu je tu. Ha tu. Dan keduanya ilmu yang memberi nafaat ia dengan ilmu. Ha ilmu yang memberi nafaat ia ilmu. Ha dengan ilmu sana itu ia beri nafaat. Dia boleh ajar orang kotu agak goni, ajar Quran, ajar qiraati, ajar awak jala, ajar awak akak, ajar awak laksa, awak kuah laksa, awak ikut gapo nama ada ilmu ajar kat orang belaka. Jangan ajar curi so. Tu. Dan ketiganya anak yang soleh. Tinggal anak yang soleh ju. Yang meminta doa iyo anak soleh. Bagi kedua ibu bapa. Kita mati tinggal anak yang soleh. Anak kita lah doa kita. Kita dah kubur lah. Ni nak ayat 3 perkara ni siapa? Maka berbanyaklah olehmu hi segala manusia. Hi orang-orang semua banyak. Daripada memberi sedekah. Dan berbuat wakaf. Dan menutup belajar. Dan mendengarlah olehmu akan yang memberi manfaat. Dengar, terbelajar cara dengar kok. Cara duk pondok ke gapo kok, ilmu. Tu. Dan minta doa lah oleh kamu dikurniakan Allah Ta'ala akan anak yang soleh. Kita bini dah terdoa ratik itu hewi boleh anak yang soleh. Tu. Kerana 3 perkara ini jua. Hak 3 perkara ni je saja-saja. Yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu. 3 perkara ni boleh beri manfaat kamu ni. 3 perkara saat ni hak tak apa pahala kita. Kamu dia daripada bercerai nyawa kamu dengan badai. Hari mu cerai nyawa dengan badai. Roh dengan badai. Roh tu baik berat, badai mapuh lah dah. Maka 3 perkara ni je. Tu. Bermula murak dengan anak yang soleh di dalam hadis tersebut ini. Anak yang mukmin. Murak ni dikandaki. Kata anak soleh tu anak yang mukmin. Bukan kata anak tapi ketung anak itu. Maya bay budak. Selisih pak depa tu bahawa kok suria dah. Tak ada jalan lagu tu. Tidak. Anak yang mukmin maksud dalam hadis tu anak mukmin. Kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat. Sama ada dia soleh atau fasik. Tengok. Sampai tengok tu. Tu. Nah, doa orang soleh ni nak yata bui nafa'at kepada orang. Sama ada ia tu soleh atau dia fasik. Maka iaitu diberi pahala akan ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya. Dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu akan ibu bapaknya. Semua amalan anak-anak tu siapa tu ibu bapa. Kerana ibu bapa lah melahirkan anak tu. Anak doa pun siapa, anak doa amal pun siapa, anak baca Quran pun siapa. Kau tengok sini tak ada hadiah dah. Tak kena hadiah dah. Siapa dah. Yang kita ni jadi sebab. Tidak. Supaya kita lah. Supaya kita ajak orang yang tak semayang jadi semayang, yang tak ngaji jadi ngaji. Dia pun sebab kita ajak gitu, duk semayang, siapa tak pahala ni tak ada putih gadu. Pahala dia masuk kita. Tak kena suruh dah. Dia buat apa? Oleh kita.
Dia main ngaji mak boleh kita. Tuhan wisah dalam tu dah. Tak ada kena royak semua-semua. Kita mayat. Mu kena mayat. Dah. Tiap kali dia semayat. Sebab kita lah orang panggil. Sebab-sebab yang membawa dia tak ni tu comel dan molek. Ha tu. Baca ke apa tu? Ha boleh. Doa ikut. Tak erti bahasa Arab kita khas lidah. Tak tahu tengah apa nama lebana tak tahu. Ayo. Tak apa. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Apalah dosaku dan dosa ibu bapaku ya Allah. Lah ni duduk dalam kubur dah ya Allah. Aku tak tahu dia seni ke tak seni ya Allah. Aku bimbang takut mek kucingku susah ya Allah. Kali dia susah ya Allah, aku minta padamu lah ya Allah. Jangan susahlah wis seni dia ya Allah. Cerahlah kubur dia ya Allah. Luahlah kubur dia ya Allah. Aku anak dia ni ya Allah. Tak apa ikut. Kalau Cina pun ikut siapa bangsa. Oh, lihat hok nama si tawa. Kau bahasa Cina. Tapi yang putih ni Yang putih tak boleh juga. Ikutlah bahasa apa? Bahasa kemojo ke? Bahasa meremu ke? Wih betul lah. Apa kata tak betul. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapa. Wallahu a'lam. Kat tu dulu.